Ramai orang rugi beribu sebab percaya ayat-ayat manis ni. Korang mungkin pernah dengar. Pelaburan nampak sah. Ada pejabat, ada testimoni, mentor pun tayang gaya hidup mewah. Tapi duit tetap lesap. Scam sekarang makin licik. Ini 5 tanda yang korang kena tahu. Pertama, pelaburan janji untung tetap setiap minggu atau bulan. Kalau betul, boleh bagi pulangan tanpa risiko. Semua orang dah kaya. Kedua, sistem ajak orang bawah. Lagi ramai masuk, makin besar konon bonus yang korang akan dapat. Ketiga, ayat manis seperti rezeki terpijak atau duit jalan sendiri. Bunyi menarik tapi tu cara paling halus untuk pancing mangsa. Keempat, tekanan suruh buat keputusan cepat. Katanya slot terhad atau hari ini hari terakhir. Kelima, tak boleh tunjuk bukti lesen daripada bank negara atau Suruhanjaya Security. Tahun lepas saja, lebih 400 juta ringgit hilang. Jangan tambah jadi statistik yang seterusnya. Kalau korang pernah kena atau kenal sesiapa yang kena, komen sikit. Biar cerita korang jadi pengajaran untuk orang lain.